Teman-teman rakyat Sabah, tolong Atan share, repost dan juga viralkan VTT ini. Sebab kita ada suatu benda yang perlu kita sampaikan berdasarkan kepada fakta dan data sebenar. Agar kita, orang Sabah, tidak ditipu oleh pemimpin Melaya, Pakatan Harapan dan juga pemimpin di Sabah, GRS, yang kerja mereka ini untuk menipu rakyat Sabah sahaja. Pada tahun 2022, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, Anwar Ibrahim ketika itu Ketua Pembangkang, dia mengatakan bahawa isu MN63 ini boleh diselesaikan tanpa banyak rundingan apabila Pakatan Harapan diberikan mandat. Setelah diberikan mandat, Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 2023, Anwar Ibrahim lagi dia katakan bahawa MN63 ini tidak perlu dirundingkan lagi kerana ini masa untuk kita selesaikan, mesti selesaikan. Itu ketika beberapa bulan selepas dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 2024, sekali lagi Anwar berucap, dia kata apa? MN63 ini tidak ada masalah untuk ditunaikan sekiranya Sabah sudah bersedia. Sejak bila Sabah tidak bersedia? Saya nak katakan sejak bila Sabah tidak bersedia? Sabah sudah bersedia 50 tahun sudah menuntut hak perjanjian ini. Ini bukan sedekah, ini bukan simpati, ini bukan meminta-minta, mengemis, tetapi ini hak wilayah Sabah dan hak orang-orang Sabah. Jadi Anwar Ibrahim, jangan kamu spin banyak. Nanti leher kamu akan terbelit dengan kata-kata kamu. Pada tahun 2025, seminggu yang lalu, dalam ucapan Anwar perasmian Pesta Keamatan, Anwar sekali lagi mengatakan, tuntut hak Sabah melalui rundingan, bukan melalui menjerit dan maki hamun. Sejak bila kita menjerit-jerit dan maki hamun? Sejarahnya Anwar Ibrahim dan pengikut-pengikutnya yang buat kerja menjerit-jerit, memekak-mekak di Kuala Lumpur, buat tunjuk perasaan, buat demo, sehingga akan merosakkan kenderaan awam, kenderaan PDRM, berguling-guling, tidur lagi di dataran Merdeka. Ini kerja siapa ni? Anwar Ibrahim. Maka rakyat Sabah, saya nak pesan begini. Kalau sekarang ini Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, itu pun dia masih pergi spin, tidak tunaikan hak Sabah MN63. Pusing-pusing cerita dia. Apa jaminan apabila Pakatan Harapan dan GRS berkuasa di Sabah? Lagi diorang besar kepala. Sebab apa? Sebab dia akan gunakan, dalam keadaan tidak ditunaikan MN63, rakyat masih sokong kita, jadikan kita kerajaan. Jadi diorang akan gunakan ini sebagai senjata untuk melengah-lengahkan ataupun tidak menunaikan hak MN63. Jadi diorang cakap, rakyat Sabah ini tak peduli benda ini. Yang penting diorang undi kita. Yang bising ini adalah pembangkang. Ini saja hujah-hujah mereka. Jadi kita nak pastikan hak kita ini kita perjuangkan, MN63, mestilah melalui apa? Kita tumbangkan Pakatan Harapan dan juga GRS. Ini yang kita perlu buat dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan perjuangan MN63 dilaksanakan oleh kerajaan pusat.